Kita orang jumpa satu hidden gems dekat Genting Highlands yang ramai tak tahu. Tempat ni baru buka, harga dia dulu free, sekarang masih lagi murah dan by hujung tahun akan jadi mahal. Siapa sangka 1000 meter atas paras laut ni ada taman bunga kaca paling besar dekat Malaysia. Luas dia 12.5 ekar, ada lebih 1000 spesies tanaman dekat sini, siap ada arca gergasi dan juga akan datang air terjun LED. Korang kena tengok video ni sampai habis sebab kami akan kongsikan semua info yang penting dari harga tiket masuk, kadar parking sampailah cara nak datang ke sini. Selamat datang ke Euphoria Gardens and Sculpture Park, Genting Highlands. Cerah sangat kamera ni. Tadi record punya lama. Rupanya ISO tak betul. Aduh. Tak setting. Manual 200. Video tu memang terang. Kita guna kot. Euphoria Gardens and Sculpture Park ni terletak dekat bawah Genting Highlands. Separuh perjalanan nak ke Genting Highlands tu, korang akan jumpa roundabout nak ke Batang Kali. Jalan ke situ akan sampai dekat sini. Korang akan nampak bangunan Gotong Central, bangunan naik cable car ke Genting Highlands tu. Parking dekat situ, jangan buat silap macam kita orang. Korang dah pergi dulu baru tahu rupanya kaunter tiket pun ada dekat sini. Tiket beli kat sini Kita orang sebenarnya dah jalan sampai ke Euphoria kau. Ingatkan ada kaunter tiket kat sana, rupanya tak ada. Kaunter tiket dekat sini. Now that we're finished, you say I'm cold as ice. Masih dalam under renovation. So yang renovation tu Garden of the Season and Harmony Garden itu saya jadi tempat. So nanti aku akan ambil bagi dari sini, drop off one dekat entrance Universe tu. So nanti ferry sampai ke Harmony Garden. After that datang kat sini tu nak naik bagi atau nak berjalan. Nanti kalau dah buka semua harga lain lah. Okey. Terima kasih. Lepas dah beli tiket, korang tak payah jalan kaki. Dekat bawah ni ada bagi tunggu untuk bawa korang terus ke Euphoria. Jalan dia tak jauh pun, tapi penat juga sebab berbukit. Patutlah orang tunggu kat sini. Kita dah sendiri. Tak tahu. Right now I'm feeling nice. I'm getting Terima kasih. the way you roll the dice. Sampai. Say I'm the villain. Malam ni lagi sejuk daripada kat luar. Ada kipas ke? Ada blower ke? Nampak tak? Pokok ni goyang-goyang kan? Dia ada blower kat sana. Tu blower. Jalan. Tak apa, Aira pegang je. A few moments later. Cupupu, uma noite convocou, talvez cê tá. Cupupu é vapo, vapo no seco, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no seco, é vapo, vapo do vapor. Korang datang dekat apa? Euphoria. Macam mana sebut? Euphoria. Euphoria ni jangan lupa beli tiket dekat kaunter dulu. Dia dekat kaunter dia dekat dalam bangunan. Jangan main jalan kaki tu dekat luar tu. Masuk terus kat sini tak beli. Dia kena beli tiket dulu dekat kaunter. Lepas dah beli tiket tu, korang akan nampak pintu keluar. Terus tunggu bagi. Bagi akan datang ambil korang dan hantar dekat entrance sini. Ambil kaki lah. Boleh beli online tak? Beli online. Cakap boleh beli online. Boleh. Tapi still nak kena scan QR atau link dekat kaunter dan scan ni juga. So, sama je lah macam beli kat kaunter pun. So better korang beli dekat kaunter je lah. Sebabnya intinya dia lagi kaunter juga. Tapi kalau rasa macam nak cut the line, mungkin lah boleh beli online set and then terus scan dekat kaunter. Dan dia akan print tiket dan kita akan bagi dekat entrance Euphoria. Memang tak ada orang. So rasa macam taman ni kita orang yang punya. Cuma disadvantage dia tak buka semua. Dia buka 3 je daripada 6. Ya, daripada 6 tempat yang ada, 3 tutup, 3 je yang buka. Jadi okey lah harga juga. tu dia murah lah sikit. Nanti bila dah buka semua, nanti dah akan berubah lah. Harga tu akan jadi mahal. Walaupun 3 taman pun sebenarnya spend masa lama juga. Sebabnya ada playground. Belum sampai tempat bunga dia pun lagi ni cuma daun-daun je. Itulah tengah tercari-cari juga mana bunga yang sebenarnya. Masa-masa macam banyak pokok aja.
Dah mula nampak dah dia punya taman bunga dia dekat sebelah sana. Kalau korang masuk sebelah kanan, sebelah kiri ni tutup lagi. Glass house rumah kaca 3. Taram pam 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 pam. Inilah dia taman bunganya. I'm smiling anyway. Coffee tastes a little sweet. Got a rhythm in my feet. Something simple in the air makes me happy everywhere. Friends keep asking what's the deal. Wah, ada awan tertipu kat sana. Kalau selfie dia akan jadi macam ni. Cantik juga kan? Orang yang betul-betul minat bunga mesti dia rasa happy gila dekat sini sebab bunga dia memang ada cantik. Cantik-cantik sangat. Every time I see your face, I smile. My reason to smile is clear. Simple when you're standing here. Got you always near. That's enough for Mana Aira? me to smile. Kat luar yang cantik tak ada dekat lepas tu kita ada bunga lagi satu yang cantik rambut dan orang berak kat sini dan kalau siapa ramai lagi kat sini orang minta tak. Okay, bye-bye. Even laughing on my own, call me crazy, I don't care. I don't know, I just can't stop anymore. My reason to smile is you. Just one thing and it's Mana Aira? Aira dia sukalah jalan sorang-sorang. Siapa yang bawa anak boleh tak datang ke sini tapi cuma kena ambil duit lah. when you're standing here. Got you always near. That's enough for me to smile. Oh. Ini apa ni bunga yang selalu ada dekat laptop ni? Apa tak nama dia? Bunga yang ada selalu kat laptop ni apa nama dia? Hydrangea. Big leaf hydrangea. Nama saintifik dia Hydrangea macrophylla. Jenis tanah mempengaruhi warna bunga. Dia kata kalau tanah tu asid, dia akan produce bunga yang berwarna kuning. Kalau tanah tu alkaline, dia akan produce bunga yang berwarna pink. Inilah tempat yang tutup tu. Dia tengah maintenance lagi. Macam tak betul-betul siap lagi. Dekat sini sebenarnya ada 6 tempat tau. Tapi masa kami pergi ni, hanya ada 3 tempat yang buka. Glass House 2, Glass House 3 dengan Harmony Garden. Glass House 2 tu yang ada playground dengan banyak pokok-pokok hutan. Apa kata kalau dia betul-betul buat ada burung kat dalam ni? Barulah rasa dia duduk kat dalam hutan. Glass House 3 ni adalah bunga-bunga dan Harmony Garden adalah taman Jepun. Sekarang kita nak pergi ke Harmony Garden. Harmony Garden ni dia macam tema-tema Jepun sikit kot kan? Untuk Harmony Garden ni, korang kena keluar berjalan. Dia tak jauh tapi penat sikit sebab berbukit. Tapi bagi kita orang tak berbaloi. Taman Jepun dia tak macam taman Jepun sangat. Kurang feel. Sepatutnya dia boleh jadikan lebih Jepun ni. Tapi tak rasa sangatlah Jepun tu. Lepas tu dalam ni mungkin dia boleh letak ikan-ikan yang macam ikan koi tu. Tapi tak ada. So macam kurang lah sikit ya. Dia punya pokok buluh tu ada. Tapi still tak sampai. Dia punya kejepunan tu. Kalau dia buat macam boleh ambil gambar pakai kimono ke apa ke, best juga kan. Macam dekat Bukit Tinggi tu kan. Itu nampak Jepun dia. Bertentangan dengan Harmony Garden ni, ada satu lagi yang dia belum buka kat depan sana. Dia tak buka lagi, dia tengah buat lagi. Yang ni dia tak buka lagi. Ada satu sebelah sana, yang sebelah tadi yang kids tu dah 2. Lepas tu yang sebelah sana yang depan saya ni, ini pun belum buka juga. So 3 tempat dia tak buka lagi. Tu sekarang ni dah ramai dah. So kalau korang rasa macam nak privacy sikit, macam tak nak ramai sangat orang, senang nak ambil gambar, nak ambil gambar cantik, datang awal lah. Pukul 10 tu dia buka, korang terus datang je. Kalau tadi nampak family kita orang dengan satu lagi family je. Sekarang dah ramai. Sekarang kita tengah naik tangga.
tangga ni dia boleh connect antara center of the park dengan yang tempat kids main tadi. Dia dekat bawah tadi, main kan. Betul tak? So, kita sekarang dekat atas. Okay, tempat budak masuk ke dalam dia punya slide. As of 14 Jun, dia ada 6 taman. Tapi baru 3 je yang buka. Yang taman kedua, taman ketiga dengan Harmony Garden. Taman kedua ni dia lebih kepada macam Rainforest. Taman ketiga tu taman bunga. So harga RM35 dapat 3 tempat. Korang boleh pergi 3 tempat. Rainforest punya theme, bunga-bunga dengan macam Jepun-Jepun tadi. RM35 untuk dewasa. Untuk kanak-kanak Kanak-kanak RM15. Dia start pada umur 3 tahun ke atas. 3 tahun sampai 12 start. location dia dekat Potong Giant. So kalau di Genting ni kan, korang akan jumpa round-round yang kedua kalau tak silap lepas tol tu. Sebelum sampai Awana Skyway tu akan ada simpang ke Gotong Jaya, tepi Gotong Central. Cable car yang lama untuk pergi ke Genting Highlands tu. So untuk harga yang sekarang ni, tadi tanya dekat kaunter dia cakap kalau lepas dah siap semua, harga dia berbeza. So terpulang lah sama ada nak pergi nanti bila dia dah buka semua tapi harga mahal sikit, ataupun nak pergi sekarang, harga dia murah sikit tapi dia tak buka semua lagi. Yes. Masa korang beli dekat kaunter, jangan lupa bawa IC. Macam rasa kelakar kan dia nak bawa IC, tapi memang ada orang yang dia tak rajin nak bawa IC. So korang bawa lah IC supaya dapat harga murah sikit, harga Malaysia lah. Kalau tak ada IC dia kira mahal sikit. Kalau tadi tengok dan Malaysian 45, so biasa dah RM10 juga. Walaupun muka Malaysia tetap invoice. Yes. Bawa. So rasa berbaloi ke tak berbaloi? Untuk 3 taman RM35 ni rasanya macam okey, baloi sebab dapat themes yang berbeza dan boleh spend masa lama juga dalam ni, dah penat juga jalan kat dalam ni. Kalau orang yang suka main gambar, sangat worth lah di sini. Dia best sebab dia tak panas sangat. Yes. Lepas tu untuk kita jalan-jalan ambil gambar ada. Tempat mainan kanak-kanak pun ada. Lepas tu dia mesra orang tua ke tak? Mesra orang tua tak, kalau nak bawa wheelchair tu boleh lah. Tak Sesuai boleh je. saya boleh. Lepas tu tadi rasanya dekat pintu depan ada nampak dia macam sediakan wheelchair, nak tanya. Tapi overall boleh je kalau nak tolak orang tua waktu bas sini boleh. Cuma tak boleh naik. Stroller pun boleh. Cuma tak boleh naik bawah. Sebab bawah tu dia tak ada ramp. Dia tangga full. So bolehlah datang. Bye bye. Ni memang boleh guna free Betul. Wah bagus. Payung pun ada. Payung pun ada. Payung pun ada wheelchair untuk orang tua. Boleh.